90-an ya. Cara membuat kuah sate guys. Ini nih guys. Nih. Bahan-bahannya apa ya? Tepung. Tepung masuk. Alah, buyang mirip dong. Tepung apa ya? Tepung beras. Tepung beras 1 kilo. Apa ya? Bahan-bahannya alat gulai guys. Nah tuh tepungnya udah masuk. Ini apa nih? Ini masak mihun. Ini kita mau makan kerupuk berkuah guys. Kuahnya kuah sate. Kerupuknya kerupuk ubi. Nanti letak mihun ke atas nih. Ini mihunnya. Nah, cara memasak kuah sate guys. Bahan-bahannya alat gulai. Kunyit, halia, enggak, bawang, bawang putih, berapa ketul? 5, lebih, 4 ketul, bawang besar, bawang merah, bawang besar, 8 ketul, halia, jahe sikit, halia bahasa Indonesia, kunyit sikit. Bumbu kambing, masak kambiang. Ya masak kambiang. Lepas tu ketumbar ada tak? Merica. Ada cili. Cili api. Cili api ni. Sampai kita kacau kuah sate tu nanti. Ni nak masak mihun guys. Kosong kali nak? Ni apa ni? Nak kaki ni. Pupuk lain sikit. Ni dua serangkai guys. Kau masak mihun goreng, sana masak kuah sate. Sebelum kita lanjutkan guys, jangan lupa like, subscribe, comment, share. Kuah sate Minang guys. Bukan sate kacang, sate Minang. Tuh. Ada ayam lah enggak? Ayam sikit. Ayam sikit. Pakai ayam sikit supaya penyedap sedap. Ada rasa anyai-anyai sikit kan. Ini 2 selangkai. Kau apa bahan-bahannya kau tak? Bihun kau apa bahan-bahannya? Bawang, cili, bawang putih, bawang merah, kobis, lagi daun bawang, daun sup, minyak, tumis dulu bahannya. Lepas tu masukkan kobis, lobak lobak, Bawang putih, kobis, merica. pakai ni, pakai apa ya ta? Merica, ketumbar nak? Ini cara memasak mihun goreng untuk makan dengan kuah sate kerupuk. Alias Melawai. Ini apa ala Sungalawai guys. Masakan ala Sungalawai. Rumah sekolah SD Balekok dulu sekolah pakai makan kerupuk kuah. Ni kontiang menjual dulu guys. Ni kontiang sama mintu sebinar mangale kerupuk kuah. Ni dah. Nanti dah masak ni kita kacau terus guys. Ni kacau terus, jangan berhenti kacau. Kalau berhenti kacau nanti keras. Contek kambing. Contek kambing. Lah, tu lah kumihan ada. Tu ni lah. Kalau lagi apa? Dah. Tu. Dah. Okey, masuk daun bawang. Bawang ada ketumbar. Daun bawang, masukkan daun bawang dah. Daun bawang ni tak payah masak sangat. Kurang masak je. Okey, ni mihun guys. Mihun goreng. Nanti diletak di atas kerupuk kuah. Mana kerupuk kuahnya mana? Ada orang tahu kerupuk kuahnya?
Oh. Kacau terus, jangan berhenti kacau. Ini ala Sungai Lawai Solok Pelumpang guys. Cara memasak mihun goreng dan kuah sate sekaligus. Kacau terus, jangan berhenti guys. Nah, ini kerupuk kuahnya. Nanti kerupuk nih letak mihunnya ke atas. Lepas tu letak kuah sate. Nah, ini dah kerupuk kuahnya. Nah, ini masa sekolah di sekolah SD Balekok kita makan ini guys. Nah, SD Balekok sama itu pesantren Laman Tanah. Nah, ini pakai masak kambingnya guys. Ini kambingnya masak kambingnya. Nah, masukkan separuh aja. Ada taruh Sikit aja. sesudu. Satu sudu. Nah, masukkan masak kambingnya satu sudu. Nyo dulu pakai apa mau kambing berenang tak ada. Tahu nana. Sate KW. Nah, ini bukan sate KW guys, ini sate Beringin Sungai Lawai. Cara memasak kuah sate. Tidak pada yang lain kan? Pada apa ya makannya? Yang mau jagang deh, mana bangnya? Cara memasak kuah sate. Dah, siap dah. Sarah? Dah nanti ada. Dah boleh makan? Dah. Oke, dah boleh makan dah. Mari tinggal sini sampai lapar.